Warga Emas, anak saudara maut dalam kebakaran rumah kedai, Klang. Seorang warga Emas dan anak saudaranya maut dalam kebakaran rumah kedai 3 tingkat di Taman Bayu Perdana, Klang, petang tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 5.51 petang itu, kebakaran berlaku di tingkat 2 bangunan berkenaan dengan kemusnahan dianggarkan 90%. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Ashrul Riazal Ashbar berkata, 4 mangsa berada di dalam premis ketika kejadian. Dengan 2 berjaya diselamatkan orang awam, 2 lagi mangsa, lelaki berusia 66 tahun dan kanak-kanak lelaki berusia 8 tahun, ditemui maut dalam tandas berasingan selepas api dipadamkan. Kedua-dua mangsa merupakan bapa saudara dan anak saudara, katanya. 2 mangsa yang diselamatkan mengalami sesak nafas dan dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah, HTAR, Klang untuk rawatan. Mayat mangsa diserahkan kepada Unit Forensik Polis Diraja Malaysia, PDRM, manakala punca kebakaran masih disiasat pasukan forensik JBPM bersama Unit ke-9. Operasi pemadaman tamat sepenuhnya pada jam 10.05 malam.